Clarissa, you nak cakap apa sebenarnya ni? Sebenarnya malu nak cerita kepada korang. Anak I ni sebenarnya sakit. Malunya sebenarnya dari dulu dia dah start makan ubat. Dia suka cederakan diri dia sendiri. Madam, anda tunjuk saya video tu. Tony tu memang pukul dia. Ya! Tony itu manusia kan? Sebab itu, Anne sentiasa cakap hanya Tony yang fahamkan dia. Walaupun I ni memang bencikan Tony, tapi I kasihan dia juga. Tahu tak? Dia dah macam-macam berusaha untuk sembuhkan dia. Dan I tahu, Tony tak sengaja pukul Anne. Dari dulu, I dah bawa dia pergi tengok doktor. Masa itu, dia ini makan banyak ubat. Sekarang dah kurang dah. I ingat dia dah sembuh. Tapi... You ni biar betul Clarissa. Sebab seingat I, masa kita buat talk, dia ada cakap pasal trauma ni kan? Kalau you tak percaya I dah tak tahu bagaimana nak bukti I sendiri dah. I sebenarnya malu tau. Sebab anak I ni tak sempurna macam anak korang ni. That's why Richard tak nak wasiatkan dia sebagai pewaris datin.